PAS akan masuk pilihan raya di Johor, di Negeri Sembilan, PRU ke-16 nanti, memimpin Perikatan Nasional untuk memerintah Malaysia. Orang tak boleh menyaingi kita. Dia fitnah kita macam-macam. Dia reka cerita pelik-pelik, terutama tentang pemimpin PAS. Tuan-tuan sekalian, berita tersahih tentang PAS hendaklah datang daripada pemimpin PAS. Bukan datang daripada musuh, bukan datang daripada Sniper Trooper, bukan datang daripada Ceplos, bukan datang daripada UMNO, bukan datang daripada Bersatu, bukan datang daripada Bersama. Berita PAS yang sahih hanya datang daripada PAS. Ada pula cerita rumah tangga kita pergi tanya orang. Dia bukan tahu. Kita tidur pukul berapa. Kita mandi ke tak mandi. Kita aja tahu. Betul tak? Ni hampa lebih tahu pada kami ni. Bila ham mengendap. Kaki mengendap ke hampa ni. Bahu. Tuan-tuan sekalian, kita bersama dengan Parti Pertirakan dalam Perikatan Nasional. Alhamdulillah, PAS diberi amanah melalui Dr. Ahmad Samsuri untuk menjadi pengurusi Perikatan Nasional. Hal ini tidak menggembirakan. Hal ini mendatangkan cemburu. Hal ini membimbangkan. Maka dibuat macam-macam cerita untuk datangkan wajah-wajah bodoh kepada PAS dan PN. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai ke hari ini, sampai lah ni, Dr. Ahmad Samsuri masih lagi pengurusi PN. Saya pula bendahari. Tunggu ke, bagilah duit. Agak duit ku seorang teruk lah kau. Kita akan bawa PN ni tuan-tuan. PN telah dilihat ada keupayaan untuk menjadi pemerintah pada pilihan raya akan datang. Maka PN dihentam. Macam-macam cerita direka. Seboleh-boleh nak datangkan wajah buruk kepada PAS. PN runtuh masa PAS jadi pengurusi. Itu yang sedang diusahakan oleh semua orang. Tuan-tuan sekalian, dengar janji saya. Pengurusi PN ini akan kekal masuk pilihan raya akan datang dan akan jadi pemimpin negara ini. Hampa panggil. Hampa tok semua pemimpin-pemimpin lain tu beraih depa. Macam buat kawat cam tu. Hampa beratok depa. Adakah layak? Semua telah ada rekod. Semua telah ada sejarah. Ada bukti kegagalan dan pencapaian masing-masing. Pakak ada kudih semua dah. Yang tak ada kudih, pengurusi PN lah ni. Maka orang cemburu. Orang marah, orang susah hati. Mau tak mau dia kena bagi jahanam. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah di dalam kawalan kepimpinan PAS, di bawah nasihat dan tunjuk ajar pada tuan guru, para alim ulama, para orang-orang lama dalam politik di Malaysia, PAS akan masuk pilihan raya di Johor, di Negeri Sembilan, PRU ke-16 nanti, memimpin Perikatan Nasional untuk memerintah Malaysia. Saya kurang-kurang menteri dalam negeri. Korang-korang. Tapi orang PAS tak pernah cakap macam tu. Orang PAS ni hampa letak di mana, kita duduk di situ. Tak izah bak kat saya, jadilah al-murabitun. Murabitun ni tentera, para amilin. Diarahkan berada di sempadan, dia ada di sempadan. Diarahkan berada di medan, dia berada di medan. Diberi cuti, dia berada di rumah. Disuruh bekerja, dia pergi kerja. Disuruh rehat, dia rehat. Disuruh perang, dia akan perang. Semua ahli PAS, semua jentera PAS sekarang adalah al-murabitun PAS. Dan
Dan mereka inilah orang-orang yang akan mendapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah.